Kenapa Arab sama Arab tak sehaluan? Sebab dia lain-lain negara. Kalau saya tanya tuan-tuan, kenapa Melayu sama Melayu tak sehaluan? Satu negara. Jadi tuan-tuan nak tanya saya pun ada soalan. Janganlah tuan-tuan tanya benda yang seolah-olah kita ni bersatu. Kita Melayu sama Melayu dalam satu negara. Ada 8 parti dia. Arab sama Arab berada dalam berbelas negara. Lain negara dia. Tak besar masalah kenapa Arab tak bersatu. Kalau saya nak fikir lagi besar masalah Melayu yang tinggal dalam satu negara tapi tidak bersatu. Jadi tuan-tuan tanyalah tentang masalah tak bersatu kerana sifat manusia. Kerana kita sendiri yang Melayu ada di Malaysia ni pun tak boleh nak bersatu. Orang kata bina kuil haram, ada orang Islam kata kuil itu halal. Lagilah berat masalah dia. Bila kita kata kuil itu dibina di atas tanah kita, dia kata jangan bertindak ganas. Agama kita tidak meraihkan pemusnahan kuil. Bila kita kata kuil dibina di atas tanah Islam, orang Islam ni berpegang pada syariat la ilaha illallah dan membaca surah qul huwallahu ahad, dia hujahkan pula untuk mendidik orang-orang yang bukan Islam mencintai Islam, biarlah tanah Islam digunakan untuk bina kuil. Itu pun jadi masalah. Lagi kau nak cerita pasal perang, pasal jihad melawan Israel, pasal jihad melawan Amerika, pasal satu kuil pun kau tak boleh nak faham satu benda. Lepas tu kau nak tanya pula kenapa orang Arab yang sedang berdepan dengan apa yang disebut sebagai Yahudi laknatullah. Nanti bila kita dah boleh selesaikan isu kuil dengan sepakat, boleh kita cakap pandai pasal orang lain kenapa berpecah. Sebab tu kadang-kadang bodoh kita ni kita tak boleh baiki. Sebab cerdik kita hanya cari salah orang. Bangsa Arab tak bersatu, bodoh kita ni tak boleh baiki. Perpecahan kita ni bodoh kita tak boleh baiki. Sebab cerdik kita ni sentiasa diguna untuk cari salah orang. Buruk bangsa Arab lah, buruk orang tu, buruk orang ni. Lama-lama makinlah cerdik kamu dalam menilai keburukan orang. Makin bodohlah kamu untuk meneliti keburukan kamu sendiri. Sebab tu lain kali bila kita masuk rumah orang kan, kita masuk dalam satu majlis ilmu tu, kita buat research dulu. Jangan nampakkan sangat kebodohan tu bila kita tak kisahlah apa-apa topik pun kan, tak kisahlah hal agama ke hal apa pun, kita buat kajian sikit, kita buat kerja rumah sikit, research sikit kan, dah dapat gambaran sikit, kawan-kawan tidak kan. Bukannya datang kosong macam tu, terus-terus masuk bagi soalan bodoh macam tu, memang dapat jawapannya tu lah. Kau main dengan ZRA pula, memang silap orang lah. Aduh, hai, kan dah kena dah. Tengok dia bagi tu semua sekali kena. Kabinet ke, segala menteri yang dalam kerajaan ke, orang awam ke, netizen ke, influencer ke, mufti ke, jabatan agama ke, dalam rumusan yang sikit tu je. Masa ni lah kau terpaling sunni, sedangkan pecahan sunni pun kau tak tahu. Masa ni lah kau terpaling syiah, sedangkan syiah pun kau tak belajar macam mana. Kan? Orang suruh bersatu hati, sokong mana Iran tu, perang dengan Amerika, dengan proksi apa semua. Kau tak nak ikut. Kau masih lagi, orang suruh sokong perang, bukan suruh kau jadi penganut syiah. Masalah. Ni masalahnya ni. Belajar tak nak, lepas tu buat kepala tau. Lepas tu tiba-tiba telah warok alim lah pula, tak nak sokong sebab syiah lah. Yang dalam Malaysia ni sendiri, yang terang-terang LGBT-nya, yang main belakangnya, yang sakaunya, yang jual nama malaikat lagi tengah malamnya, macam-macam tunggang agamanya dalam Malaysia ni, kau sucikan segala-galanya. Fahamlah, siapa pun yang lawan, kita support lah. Kita support perjuangan dia, bukan kita support identiti dia, apakah akidah dia. Dia samalah macam JISB, Al-Arkam, masa dia punya perniagaan yang korang sendiri yang hancur kan. Yang sesat akidahnya, perniagaannya, makanan halal tak halal, suci tak suci. Sepatutnya dijaga, sepatutnya dikembangkan. Sekarang apa dah jadi? Hancur. Oleh kerana tuduhan liwat yang tak ada apa-apa tu, hancur terus JISB tu. Sama je. Tengok sendiri, tengok cermin, tengok dalam negara sendiri lah. Yang dalam negara sendiri, isu-isu bodoh macam tu pun, kau tak boleh nak settle. Lepas tu kau nak cerita perang dengan Palestin, kau nak cerita perang dengan Imam Mahdi. Aku tak heran lah. Kuil tu kira teruk lagi tu. Budak sekolah punya kes tak settle lagi. Itulah betapa reput, betapa gagal ni kerajaan yang ada hari ni. Orang Melayu yang ada hari ni.